Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam UTM Sanjungan Bangsa. Jadi pada hari ini kita akan sambung siri ketiga 7 modul adab daripada Pusat Islam, kerjasama dengan anjuran Majlis Perwakilan Pelajar, kerjasama dengan Pusat Islam, Jabatan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar, bahagian kebudayaan dan oratori, dan juga kru-kru daripada UTM Student Studio. Jadi pada hari ini kita ada panel daripada yang agak handsome, nama handsome pun, nama dia adalah Ustaz Firdaus daripada Pusat Islam. Jadi boleh Ustaz perkenalkan diri Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Saudara Syamil. Walaupun dalam keadaan kita pada hari ini yang penat, tapi tak apa, kita sambung kan, sambung juga kan. Okay, Alhamdulillah. Saya Muhammad Firdaus bin Fazim, Ilahi Fazim, berasal daripada Langkawi. Saya orang Langkawi. Cuma membesar tu banyak di Selangor. Jadi kita banyak negeri. Okey. Dan saya bertugas di Pusat Islam UTM di bahagian unit latihan dan dakwah. Jadi Alhamdulillah, saya dah lebih kurang dalam 12 tahun lah di UTM ni. Lama tu. Lama. Jadi Ustaz, pada hari ini kita akan bincangkan iaitu siri yang ketiga, iaitu adab adab kepada sahabat. Adab kepada sahabat. Jadi Ustaz, apakah makna adab pada pandangan panel ataupun pada pandangan Ustaz sendiri? Baik. Bila kita sebut berkaitan tentang adab, adab ni dia merujuk kepada kelakuan, sikap, akhlak, ya. Dan ini semua adalah mencerminkan bagaimana seorang itu dia menzahirkan dirinya. Ya, sebabnya adab ni juga merupakan menyempurnakan bagaimana cara kita nak berkomunikasi. Antara manusia kan. Ya, betul. Komunikasi kita ni dengan seluruh alam. Ya, kita berkomunikasi dengan orang, ada caranya. Kita berkomunikasi dengan haiwan, ada caranya. Tumbuhan pun ada caranya. Macam-macam. Dengan alam pun ada caranya. Jadi nak tak nak dia mesti disusuri dengan adab. Ya. Jadi dia sebab dia merupakan akhlak ataupun sikap tingkah laku kita. Yang mana ianya mencerminkan kepribadian seseorang itu. Yang mana kalau kita tengok daripada cara dia cakap dah tahu dah. Dia ni adab tinggi ke dah. Dia mula dah mengeluarkan perkataan tu, kita dah boleh tahu. Ustaz macam ada something Ustaz. Boleh tahu semua Ustaz. Tak adalah something. Saya buat risau. Jadi Ustaz, saya nak tanya, relevan ke adab ni pada era moden? Yelah, sebab macam saya dengan kawan-kawan pun kita orang praktiskan adab tu, tetapi makin lama tu makin berkurang kan. Jadi macam mana kita nak naikkan balik adab kita ni dengan kawan-kawan kita? Baik. Dia bila kita sebut tentang zaman moden hari ni, yang mana zaman moden ni dianya kita lihat tu teknologi. Teknologi tanpa sempadan. Betul. Kita di sini tapi kita punya orang tahu tentang kita tu berada di mana? Duduk kat mereka sana. Jauh. Kan? Bila dia dah live tu, satu dunia boleh tahu apa yang dia buat. Itu kita kata teknologi yang begitu kuat, begitu hebat zaman sekarang ni kan. Tapi bila kita sebut tentang adab ni, ianya walaupun dalam keadaan teknologi yang hebat, tinggi, canggih sebagainya, mesti dilakukan. Kerana apa? Kerana adab itulah yang mengawal teknologi itu macam mana. Kan? Betul. Cuba tengok bagaimana ketika mana berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kan? Apa kecanggihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa patah balik semula ke Masjidil Haram dalam tempoh yang sangat sekejap. Teknologi yang sangat canggih. Burak kan? Burak tu pergi ke daripada Mekah pergi Aqsa patah balik semula. Kan? Kalau nak pergi tu berhari-hari tuan-tuan. Berhari-hari nak sampai ke situ. Kalau ikut waktu tu naik kuda pun mau seminggu. Sebulan Sebulan mau sampai. Ini satu malam. Dan itu pun bukan keseluruhan malam, tetapi hanya sebahagian di penghujung malam tu Allah Ta'ala berikan kepada baginda Rasulullah SAW binatang yang begitu canggih, kelajuan dia. Kan? Lamborghini pun tak macam tu. Lamborghini pun nak kena masuk tekan minyak dan sebagainya kan. Tapi ini borak dia punya kelajuan dia tu, kaki dia pergi tu dah tak nampak dah.
Tak nampak lah. Sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Lagi satu langkah? Langkah lagi. Kan? Dah tak dapat apa. Tak apa. Jadi itu begitu canggih. Ini dipanggil binatang supersonik yang begitu canggih kan. Jadi nak mengawal itu adalah mesti di kalangan orang yang berakhlak. Begitu juga dengan kecanggihan teknologi pada hari ini. Kalau ditanyakan kepada kita ni relevan kata relevan, dia sangat relevan. Sangat relevan ya. Lebih lagi sebab apa? Sebab kita nak mengawal teknologi supaya tidak disalahgunakan. Betul. Sebab itu penting kepada orang beramanah dalam kita menikmati kecanggihan, kita menikmati yang zaman sekarang ni ada. Kini kita kata zaman sekarang kita dah canggih dah. Dah canggih dah. Akan datang lagi canggih. 10 tahun, 20 AI. Tahun AI dan sebagainya kan. Sekarang canggihnya orang ni, dia boleh ambil muka Syamil, tukar jadi perempuan. Boleh ambil badan saya, kan. Cantum. Cantum. Kemudian dia buat pula suara. Kan seorang tu dia boleh cakap daripada orang Jawa cakap Arab. Lain tu. Kan Ronaldo cakap Arab. Kan orang itu dia buat apa itu? Dia buat bekas mantan presiden Indonesia bercakap Arab. Kita ingat macam betul. Rupanya AI semua. Allah, ni kata-kata kecanggihan dan adab sangat relevan untuk kita berada di zaman yang teknologi begitu indah ini, begitu canggih ini. Dia mesti dilakukan dengan adab. Tapi Ustaz boleh kongsikan sedikit contoh yang Ustaz nampak lah adab dalam kampus kita yang boleh kita kongsikan kepada mahasiswa semua. Okey. Adab dalam kampus ni pertama sekali bila kita masuk dalam gerbang medan ilmu ni, kita dah berada dalam suasana dia, dalam gerbang dia, dalam dia punya kapsul dia. Kan? Dan bila mana kita sudah berada dalam kapsul ilmu ni adalah satu benda yang menjadikan kita dapat memandang masa depan itu, dengan peluang yang begitu cerah. Sebab ilmu lah yang memandu manusia itu untuk pergi ke tahap kejayaan yang diidam-idamkan. Tanpa ilmu, seseorang itu dia akan jauh daripada jalan yang benar. Jadi bila kita sudah masuk ke dalam gerbang ataupun kita dah masuk dalam kampus ilmu ni, perkara yang penting adalah adab tu satu. Betul. Sebab apa? Sebab sebelum kita belajar, adab dahulu daripada belajar. Betul. Adab dahulu daripada belajar. Bagaimana seorang itu dia nak menimba ilmu kalau seandainya dia tidak dimulakan dengan adab? Betul. Apa yang akan berlaku? Kesannya adalah kalaupun dia dapat ilmu dia belum tentu jadi ilmu yang barakah. Dia tak dapat menggunakan sepenuhnya ilmu dia. Ya. Jadi ibaratnya dia belajar sia-sia. Belajar tu dia boleh dapat. Mungkin dia boleh hanya sebagai maklumat saja. Maklumat saja. Just tambah-tambah tolak maklumat saja, tetapi bila mana tak ada adab, maknanya dengan pengetahuan dia ada tadi ni, dia akan menjadikan seorang itu menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dia ada. Jadi contohnya, maka kalau kita kata dalam kampus ni, kita berurusan dengan manusia. Kita berurusan dengan manusia, kita berurusan dengan para pensyarah kita. Kita berurusan dengan staff-staff, kita berurusan dengan kawan-kawan kita. Kita berurusan dengan barangkali orang-orang yang seperti apa? Seperti cleaner. Kan? Orang-orang seperti ini juga kita berurusan dengan dia. Betul. Dia tu membersihkan kawasan asrama kita. Kan, angkat sampah di tempat lokasi kita tinggal dan sebagainya. Kita kadang-kadang kita tak ingat kita buang. Kadang-kadang kita ingat macam masuk, rupanya benda tu melantun keluar. Tepi. Kan, melantun keluar. Kita pun begitu saja. Kalaulah tidak ada orang-orang seperti ini, siapa yang nak bersihkannya? Jadi kita berurusan dengan semua. Kita beradab dengan cleaner, kita beradab dengan staff, kita beradab dengan kawan-kawan, kita beradab dengan pensyarah, kita beradab dengan semua yang berada dalam kampus. Jadi itulah yang kita kata contoh yang terbaik untuk kita lakukan di dalam kampus ni. Jadi Ustaz sendiri ada tak pengalaman dalam mendidik mahasiswa-mahasiswa UTM ni? Jadi apa cabaran untuk mendidik mereka ni dari segi adab? Macam nak mendidik mereka ni lebih beradab? Apa cabaran dia? Cabaran dia adalah bagaimana, kalau kita katalah terkadang-kadang bila dalam kita berkomunikasi ni, kan? Sebab latar belakang yang datang daripada dalam kampus ni, pelbagai orang. Betul. Pelbagai latar belakang. Pelbagai agama. Walaupun dari sudut kita kata akademik, memang kita kata boleh dikatakan keseluruhan yang masuk ke UTM ni cemerlang lah. Kan? Tetapi kecemerlangan yang termaktub dalam kertas, kita kata okey, dia cemerlang dapat A,
A 9A. Kalau zaman dulu lagi sampai 20A kan. Semua A semua. Tetapi dia punya latar belakang keluarganya dia datang daripada pelbagai ya. Jadi bila mana kita berurusan dengan student-student dan sebagainya, kita melihat pelbagai jenis manusia. Ada yang foreigner kan, foreigner, betul, itu satu. Kemudian latar belakang dia daripada negara dia tu berbeza dengan kita. Betul, dia ni daripada negara yang dijajah, yang berperang. Betul. Macam-macam. Jadi karakter orang seperti ini ni kita nak kena hadap mereka. Kita nak kena hadapi mereka itu dengan bil hikmah. Kalau dia datang tu dalam keadaan, kadang-kadang dia datang kepada kita tu bukan dalam keadaan dia nak dalam keadaan yang senang tau. Kadang-kadang dia stres. Kadang dia stres, dia ada masalah hutang, ada masalah kawan-kawan dia, ada masalah rumah tangga, kan, pelajar yang dah berkahwin sebagainya kan. Ada yang datang tu dalam keadaan dia ada masalah dengan pasangan suami dan isteri dia. Ada isteri yang datang ada masalah. Ada suami yang datang dia bermasalah kan. Tapi dia student kan, tapi dia dalam kehidupan berkeluarga kan. Jadi kita nak menangani mereka itu dengan bil hikmah. Kena hikmah. Hikmah ni maknanya kita kena tengok diri dia tu, apa masalah yang dihadapi, dan kemudian kita slow selesaikan masalah yang kita nak selesaikan tak boleh, tapi kita bagi cara dan panduan supaya kita dapat membantu dia. Itu adalah antara cabaran yang kita hadapi lah di sepanjang kampus ni. Jadi memandangkan kita sebut pasal adab kan, jadi apa yang peranan yang paling penting sekali untuk kita terapkan kepada lagi-lagi kepada mahasiswa kita terhadap pensyarah, ibu bapa, guru dan rakan-rakan. Macam mana tu Ustaz? Apa peranan yang paling penting sekali yang mahasiswa UTM ni perlu ada? Peranan yang paling penting bagi seorang mahasiswa untuk beradab dengan orang yang berada sekeliling dalam kampus ni, dengan pensyarah penting. Pertama sekali dengan pensyarah, seseorang itu dia kena berdoa kepada pensyarah dia. Dalam waktu dia lepas dia semayang tu, kan, pada semayang dia angkat tangan, selain daripada mendoakan kepada kedua ibu bapa dia, jangan lupa doa kepada orang yang mengajar dia. Ni penting. Guru-guru ni penting. Yang kedua, kepada pensyarah jangan melihat sesuatu kekurangan yang ada pada pensyarah itu sebagai modal untuk dia tunjul balik. Jangan. Sudah pasti namanya manusia, pasti ada kekurangan, walaupun dia berada di tahap mana pun. Betul. Dia berada di tahap A, di tahap B, di tahap C. Jusa A, jusa B, jusa C sama. Semua manusia ada dia punya kekurangannya. Namanya manusia. Betul. Sebab manusia Allah Ta'ala bekalkan kepada dia 3 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur akal. Yang kedua adalah unsur jiwa. Jiwa kan? Dia ada unsur jiwa. Dan unsur-unsur ini bila kita sebut tentang manusia ni dipanggil sebagai dalam Al-Quran disebut bashar. Bashar ni adalah Allah Ta'ala bekalkan manusia itu dengan yang pertama adalah akhlak yang baik, benda yang terpuji. Yang kedua adalah benda yang tidak baik, hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi kalau manusia ni berperang dengan dua benda ni, bergelut. Ada waktu dia boleh jadi baik, ada waktu iman dia kurang sikit, dia dah gelong sikit kan. Ini manusia, siapa-siapa pun kan. Dia pakai kopiah ke tak pakai kopiah ke, pakai songkok tak pakai songkok ke, dia berperang dengan dua benda ni. Ada sifat baik, dia ada hawa nafsu kan. Jadi kalau kau ada pensyarah, adab seorang mahasiswa kepada pensyarah adalah jangan menjadikan keaiban yang ada kepada kekurangan yang ada kepada pensyarah itu sebagai satu modal untuk kita backfire balik semula. Sebab itu Imam Syafi'i dia berdoa tau. Imam Syafi'i dia berdoa. Ketika mana dia belajar, dia berdoa, ya Allah, janganlah jauhilah dia daripada dia melihat kekurangan yang ada pada gurunya. Dia berdoa macam tu. Setiap kali dia berdoa, dia doa kepada Allah Ta'ala, dia kata janganlah dia melihat kekurangan yang ada pada gurunya. Maknanya betapa beradabnya Imam Syafi'i. Tengok apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, kehebatan, sehingga kan nama yang disebut dan kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i sekarang. Sebab apa? Sebab atas dasar adab dia kepada gurunya. Begitu juga adab kita dengan staff yang berada di sekeliling UTM ni. Kita berurusan dengan hal ehwal mahasiswa, pelajar, kita berurusan dengan pusat Islam, kita berurusan dengan fakulti. Sudah pasti
kita akan berhadapan dengan kekurangan-kekurangan ini. Betul. Bukan satu semua benda kita pergi tu kita boleh dapat selesaikan, tak. Kita kena ikut cara dia juga. Ada waktu-waktu kadang-kadang mungkin maklumat yang ada pada staf tersebut juga terhad. Barangkali dia baru bertukar kat situ. Baru masuk. Baru bertukar. Baru masuk jabatan kan? Kita pun pergi. Kita mengharapkan dia dapat selesaikan masalah kita, tapi belum tentu. Memang baru masuk 2 hari. Betul. Mana pula. Jadi kat situ tu, dan kita pula waktu tu kita terdesak. Memang kita nak cepat benda tu. Macam mana tu? Terkadang-kadang kita akan jalan dengan kata-kata, lepas tu ni viral, apa ni sekian-sekian. Ni benda-benda yang kena berhati-hati. Kan? Itu adalah di antara perkara yang kita nak tunjukkan supaya kita ni beradab dengan orang yang berada di sekeliling kita. Sama ada dia kawan ke, dia staff ke, dia pesyarah ke, dan sebagainya. Begitu juga dengan kawan. dengan kawan lagi macam-macam kat asrama. Kita dengan kawan ni belum tentu sahabat kawan yang berada dalam bilik kita tu boleh faham kita. Kadang-kadang waktu kita tidur dia nak belajar. Kan? Waktu kita nak tidur dia nak belajar. Ya, memang waktu dia gitu. Waktu kita belajar dia nak tidur pula. Waktu kita ada kelas, dia tak ada kelas. Dia berbagai-bagai keadaan. Jadi kita nak kena masuk. Kita nak kena adapt situasi seperti itu supaya perjalanan kehidupan kita sebagai mahasiswa tu dalam keadaan yang jalan dengan baik. Setiap cabaran pasti ada cabaran dia, tapi insya-Allah pasti ada jalan keluar daripada cabaran tersebut. Betul. Jadi kalau macam kita pun dah cerita tentang adab-adab apa semua ni Ustaz. Jadi macam mana modul adab ni dengan warga UTM, staff apa semua ni dapat membantu meningkatkan sahsiah adab pelajar ni? Macam mana tu Ustaz? Modul yang ada pada tuan-tuan ni, tuan-tuan lihat dia ada muka surat ni, banyak muka surat ni. Kan? Ini adalah sebagai panduan. Setelah kita tengok panduan, contoh kita tengok pelajar membina hubungan persahabatan berkualiti, komunikasi dua hala semua ni kan, ini termasuk yang termaktub dalam ni kan. Tapi bagaimana kita nak melaksanakan benda tu, kita ikut saja panduan, insya-Allah. Ikut saja panduan. Panduan tu dah ada. Model tu dah ada sebagainya, dan sekarang pun tak ada masalah. Dalam kita punya handphone kita ni berbagai-bagai maklumat ada. Kita nak maklumat apa dan sebagainya semua ada. Dan dengan adanya modul ini sebagai panduan kepada kita, kalau kita ikut, insya-Allah dia akan memandu kita ke arah baik. Tapi ni soalan daripada saya lah Ustaz kan. Kalau macam kita ada kawan yang betul-betul bermasalah kan, dah tegur beberapa kali pun masih lagi sama kan. Jadi kalau Ustaz di tempat saya, macam mana Ustaz cater masalah macam ni? Syamil sedang menghadapkan dengan masalah tu ke? Tidaklah, kawan kepada kawan saya. Yelah, namanya manusia ni, yang pegang hati kita siapa? Allah. Kita adalah Allah. Setelah kita dah tegur, kita dah cakap baik kan ada ayat Quran sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah kan. Kalau kita nak bersembang, bercakap, kita nak berdakwah, kita nak menyeru, kan bil hikmah kan, dengan hikmah. Jadi bila kita sebut hikmah ni apa benda kan. Jadi bila kita mana dalam keadaan seperti itu, kita dah cakap, kita dah tegur, kita dah mesej sebagainya kan. Tapi dengan kawan ni tuan-tuan, dengan kawan ni Syamil kita nak tegur dia, jangan tegur depan orang. Itu salah satu adab juga kan. Betul. Itu ada hikmah juga jangan tegur di depan orang. Seolah-olah macam kita nak kata dia tu salah, kita betul. Itu jangan sekali. Tapi kalau katakan kawan kita tu dia buat salah depan ramai orang, itu kita boleh tegur dia secara direct macam tu lah? Boleh. Dan selepas pada tu kita teruskan lagi dengan cara kita mesej dan sebagainya. Kadang-kadang waktu tersebut mungkin waktu dia tak sedar, berada di luar dia punya normalisasi dia kan, di luar normal itu kan. Jadi bila orang tengah marah kan, orang tengah marah ni macam-macam. Tengok orang yang sedang memandu marah, macam mana keadaan dia. Orang sedang bercakap, kalau dia marah macam mana keadaan dia kan. Jadi selesai daripada tu, kita pergi slow talk dengan dia kan. Tapi kalau dia memang memang susah lah kan. Dia memang susah. Apa yang penting kita doa je lah pada Allah. Doa je lah yang penting. Doa saja. Doa lah yang menjadikan mudah-mudahan apa yang kita minta tu Allah Ta'ala boleh makbulkan. Jadi Ustaz, kita pun dah di penghujung siri kita yang ketiga ni. Jadi boleh Ustaz sharekan sikit tak apa nasihat Ustaz
kepada para pelajar UTM tentang adab dengan sahabat ni. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang paling bertakwa. Ya. Takwa ni benda yang kita nak kena ada. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Bila takut kepada Allah, insya-Allah perjalanan hidup kita itu akan terpandu. Sebab apa? Sebab kita dah pegang satu konsep, itu bertakwa kepada Allah. Dan beradab dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Dan kita ikut segala apa yang Rasulullah beritahu kepada kita. Jadi bila kita ikut dua benda ni, insya-Allah kita boleh beradab dengan sesiapa yang kita ada. Kita beradab dengan sahabat, kita beradab dengan kawan. Sebab dengan kawan ni ada satu benda yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kawan inilah yang menolong kita di waktu kita senang. Kawan inilah yang akan menolong kita waktu susah. Dan kawan ni ramai, tetapi nak mencari sahabat ni mungkin sikit. Mungkin sikit. Jadi kalaulah kita nak tengok seseorang itu sikap dia macam mana, kita tengok sahabat dia macam mana. Kita nak kawan dengan seorang, kita tengok kawan dia macam mana. Tengok kawan dia dulu, kan. Jadi itu ada satu benda penting. Jadi nak cari kawan pun cari kawan yang baik-baik. Macam mana kita nak kata kawan tu baik? Tengok kawan dia. Kan? Apa kita nak punya ukuran yang kita nak katakan itu adalah sahabat kawan yang baik? Kita tengok kawan dia. Apa ukuran dia pula? Kan? Okey. Ulama kata apa? Nak jadikan sahabat kita tu adalah kira-kira kita kata ukuran sahabat tu sahabat yang baik. Kita melihat dia, kita boleh ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok kawan kita, kan? Menjadikan bila mana kita lihat kawan kita, perlakuan dia, sikap dia, apa yang dia cakap, apa yang dia makan, apa yang dia buat waktu musafir macam mana, kan? Dia mengingatkan kita kepada Allah. Waktu kita bermusafir, kan? Betul. Siapa yang tahu kita semayang tak semayang? Kan? Kita buat jamak takhir ke, jamak takdim ke, jamak ta'iyah ke? Kan? Ta'iyah tu macam saya dengar. Ada macam gitu kan? Dia kata mula kata takdim dah, takhir lah. Lepas takhir, tak payahlah kot. Kan? Siapa yang tahu? Tapi bila kita bersahabat dengan dia, agak kita nak gelincir sikit, kita tengok kawan kita, kan? Dia masih berada dalam posisi dia. Ingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahabat yang baik. Sahabat yang baik. Kunci dia adalah kita melihat dia, kita mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Itu adalah sahabat yang baik. Memang betul-betul mendalam lah isi tu. Jadi Ustaz ada tak macam satu adab yang Ustaz betul-betul pegang, yang memang Ustaz kata inilah aku kena paling jaga adab ni? Kalau itu adabnya, kenapa Ustaz? Gini, dalam kehidupan kita kan, antara adab yang kita kena pegang adalah kita melihat kepada situasi dia. Situasi dia. Tapi contoh kita kata kita bermuamalah dengan orang. Bermuamalah dengan manusia ni, jangan kita meninggikan diri. Itu paling betul. Jangan meninggikan diri walaupun kita dah berada jawatan yang tinggi. Betul. Kan? Kita seorang mahasiswa yang dipandang oleh sahabat-sahabat kita yang lain. Ataupun kita MPP. Jangan kan? Kita pandang maknanya kalau kita sebut nama Syamil ni, contoh kan, Syamil, semua orang kenal. Tak ada sampai macam tu. Kan? Contoh kan, kita kata dalam UTM kita sebut nama Syamil ni, MPP semua orang kenal. Kan ada macam itu. Ada. Contoh kalau kita katalah kita sebut nama selebriti, contoh kan, kita sebut nama dia, kan kita dah terbayang muka dia. Kalau kita famous, glamour dan sebagainya, kita berada pada peringkat macam mana pun, ketika mana kita berhadapan dengan orang lain, jangan meninggi diri. Kan? Tak apalah kita rendah diri pun tak apa. Walaupun dia memandang kita dengan pandangan yang sinis. Kan? Tapi dalam hati kita kan, mungkin dia tak kenal kita siapa. Kita jumpa orang macam-macam kan. Tapi bila mana dia dah tahu kita ke siapa kan, dia lain sikapnya. dia dengan kawan-kawan lain, dengan orang luar lain. Jadi biarlah kita merendah diri saja. Sikapnya mengambil merendah diri. Haunan kita, jangan menyombong. Sebab itu perintah Allah Taala juga. Kan kita berjalan atas muka bumi, jangan kita meninggi diri. Itu adalah pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi itu sajalah untuk perkongsian modul kita yang ketiga, iaitu adab kepada sahabat. Jadi moga-moga dengan perkongsian daripada Ustaz Firdaus ni memberikan kita satu impak ataupun anjakan paradigma. Mudah-mudahan. Jadi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #apa?
Lupa dah. Hashtag apa? Jap. Hashtag adab terpuji, bakat berkualiti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.